saya tak minat emas lah, jadi saya tak nak simpan emas. Sebenarnya simpan emas ini bukan atas minat, tapi sebab fungsi emas dalam portfolio keuangan. Sebab itu berbalik semula kepada pemahaman fungsi emas dari sudut simpanan. Antara keistimewaan emas ini, nilainya terjamin dalam jangka masa panjang. Ia juga adalah aset fizikal yang mampu milik, mudah dibawa ke mana-mana dan juga aset yang mudah untuk dijual. Emas adalah satu-satunya aset keuangan yang tiada dalam rekod sistem keuangan. Bermakna, berapa banyak simpanan emas yang anda ada, tidak seorang pun yang tahu, termasuklah kerajaan. Jika anda jatuh muflis, harta anda akan disita dan akaun bank anda juga akan dibekukan. Tapi bila anda ada emas fizikal, hanya emas sahaja yang tidak boleh diambil. Jika negara berperang, nilai duit negara tersebut sudah tiada. Nilai duit dalam bank pun tidak boleh dikeluarkan lagi. Tetapi emas boleh anda bawa ke negara lain dan anda boleh jual emas ini dengan mudah untuk memulakan kehidupan baru. Sebab itu, emas ini disebut sebagai insurans kekayaan. Kelebihan yang Public Gold berikan adalah anda boleh membeli emas mengikut bajet simpanan anda melalui akaun Gold Accumulation Program ataupun GAP. Belian emas serendah minimum RM100 membolehkan anda mengumpul gram emas sedikit demi sedikit sehingga capai target saiz emas yang anda mahukan. Nak mula menabung emas di Public Gold, anda boleh terus rujuk pin video saya atau terus saja hubungi saya, isi details dekat beg biru ini. Nanti saya akan terus hubungi anda. Bertindak sekarang, lambat tinggal.